Bila dunia hanya menuntut tanpa memberi ruang untuk bernafas, kehidupan zaman ni kepada satu lagi hari yang penuh tekanan. Orang kata duit bukan segala-galanya. Benar, duit bukan penyelesaian semua masalah. Tapi ketiadaan duit boleh mencipta masalah di setiap sudut kehidupan. Hello, Assalamualaikum, Cik Anwar Falah. Saya debt collector. Jadi Cik ada hutang RM33,000. Sila bayar sebelum 28 Mei atau pihak kami akan membuat tindakan selanjutnya. Ini adalah amaran. Kesedaran manusia hanya pada pasca visual dan tekanan pasar. Tanpa sedar pada realiti sebelum terhadap. Kau diamlah. Kau siapa? Aku tengah serabut ni. Apa kau buat ni? Shh. Kau nampak tu siapa? Macam mana kau buat ni? Kau pada masa lalu. Seminggu, berapa kali kau selfie di kafe dan Shopee? 2-3 kali je. Habis tu, dengan gaji RM2,000, sekali kau keluar berapa? 80, 100. RM80 3 kali seminggu, RM240. 4 minggu sebulan dah RM960. Hampir 50% gaji kau. Pernahkah kau fikir? Ini kalau kisah benar, healing. Kalau zaman dahulu kita berhutang, kita perlu buang air muka untuk meminta pada seseorang. Zaman sekarang bukan main mudah. Apa maksud kau? Buy now pay later. Mudah tapi. Aku tahu silap aku berhutang BNPL sampai RM33,000. Tapi dulu aku ingat aku boleh bayar on time. Ush, tak perlu kau berdalih. Orang dulu kata ukur baju di badan sendiri. Kau tak boleh impulsif. Kenapa kau hari-hari nak order makanan online? Kenapa? Kadang-kadang duduk rumah ni mengidam. Bukankah kat ujung rumah kau ni ada warung? Kenapa kau tak jalan kaki je ke situ? Aku tengok kau sihat je. Aku tahu sebab apa. Kemudahan ni semua memang beri kebaikan pada manusia. Tapi dia telah membuatkan kau yang menyalahgunakannya jadi malas. Aku dekat mana ni? Aku dekat mana ni? Kau beraja pada masa dia. Tolong! Aku nak balik! Aku nak balik! Raja! Ubah jimat. Macam mana tu? Tolong ajar aku! Macam mana tu? Akan 50, 70, 20. Apa tu? Dari mana dia dah 50% keluar, 30% hendak dan 40% pandai. Apa lagi? Untuk kau punya kas-kas dia kau betul-betul had kemudian. Lagi? Kita dari kau maju esok. Macam mana tu? Sebelum kau dia stasiun beri masuk jam kau buat keputusan. Ada lagi ke? Kau biasa kau perlu membuat senar kau berbazir. Ya, aku janji. Aku janji aku akan berubah. Tolong, aku nak balik. Oi, apalah tidur sini. Kalau nak sapu pun susah.